Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bersama dengan saya, Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri di dalam Madkhal. Baik, insya-Allah pada kali ini kita nak membincangkan satu tajuk, satu topik yang sangatlah selalu orang tanya, bahkan selalu berlaku pada kita, iaitu apa dia? Kita nak cerita tentang ulang dan juga qada solat. Pertama sekali bila kita berbicara tentang solat yang di luar daripada waktu solat. Katakanlah subuh habisnya waktu naik matahari. Jadi bila habis dia naik matahari, solat yang kita lakukan ni solat apa sebenar-benarnya? Ataupun tadi kita dah solat, kita nak solat lagi sekali, okey ke tidak? Okey. Jadi bila kita dah solat, katakanlah kita solat bersendirian, kita solat sorang-sorang. Kejap lagi tiba-tiba keluarga kita balik ke rumah. Kita nak sembahyang sekali lagi pula dengan mereka. Sebab apa? Nak dapatkan pahala berjemaah. Lebih besar pahala dia, lebih sempurna. Maka kita lakukan pula solat yang dinamakan sebagai i'adah. Dan i'adah ini perlulah kita lakukan dalam keadaan berjemaah. Jadi contohnya tadi kita dah sembahyang sorang, kita nak sembahyang pula berjemaah, maka yang kedua itu hukumnya apa dia? Hukumnya sunat. Kita sembahyang fardu, tapi hukum dia sunat. Jadi contohnya sembahyang fardu zuhur. Tadi kita sembahyang seorang, kita nak sembahyang beramai-ramai, maka yang kedua itu sangat baik untuk kita lakukan. Ini dipanggil sebagai sembahyang fardu zuhur i'adah. Dan bagaimana untuk niat? Niat dia macam biasa saja. Saja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala ataupun berjemaah kerana Allah Ta'ala. Okey. Manakala macam mana pula kalau solat dah habis waktu? Solat di luar waktunya. Kalau solat di luar waktu dipanggil qada. Okey, qada. Apa sahaja solat yang berlaku di luar daripada waktunya dipanggil qada. Dan qada ini pula terbagi kepada dua. Kita tinggalkan solat, kenapa? Kalau kita tinggalkan solat itu dalam keadaan ada keuzuran. Contohnya, kita tertidur, terbangun lambat, kan? Ataupun kita tidur pada waktunya, cumanya kita rasa macam sempat untuk kita bangun sebelum habis waktu. Sekali tiba-tiba terlajak. Okey, ataupun dengan kesibukan sampai kita terlupa. Contohnya waktu maghrib, kan kita sibuk memasak, sedar-sedar dah isyak dah. Ataupun tengah meeting dalam bangunan tak perasan matahari dah tenggelam, tahu-tahu dah habis waktu. Maka ini dipanggil sebagai qada yang ma'dzur. Ma'dzur maksudnya apa? Yang ada alasan, yang ada excuse, ada alasan dari segi syariat. Manakala di sana ada pula qada yang kita lakukan dalam keadaan ghairu ma'dzur. Maksudnya tidak ada alasan. Contoh, malas sembahyang. Contohnya, saja-saja tak nak sembahyang. Malu nak sembahyang. Dan macam-macam sebablah tak nak sembahyang. Kan? Jadi tidak ada alasan untuk tidak solat. Maka ni dipanggil sebagai qada yang ghairu ma'dzur. Okey, kedua-dua ini mengikut kesepakatan 4 mazhab mengatakan wajib kita qada. Sama ada yang kita ada alasan ataupun yang kita tidak ada alasan. Cumanya apa beza antara dua ni? Apabila kita ada alasan yang valid dari segi syariat, maka qada itu boleh ditangguhkan. Lebih baik diawalkan. Maknanya contoh, kita bangun pagi pukul 8 pagi. Nak solat subuh. Lebih baik diawalkan. Tetapi katakanlah kita nak buat kerja lain dulu. Pergi pejabat, dah kelang kabut pergi pejabat. Nanti tengah hari, waktu zuhur, baru kita qadakan subuh. Boleh, tidak ada masalah. Manakala, kalaulah yang kita tinggalkan itu tidak ada alasan yang syar'i yang dibenarkan oleh syariat, maka qadanya perlulah disegerakan. Jadi waktu zaman jahiliah dulu banyak tinggal solat, kan? Ataupun baru-baru ni ada sengaja-sengaja malu nak solat depan orang dan sebagainya, maka qada tersebut wajib disegerakan. Seberapa cepat kita perlu qada solat kita. Apapun solat perlu dilakukan pada waktunya. Tak boleh kita suka-suka je, tak apalah qada ajalah pada waktu lain. Kerana qada ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Tapi bila yang tidak dibenarkan, tidak ada sebab yang membenarkan, tetap kena qada dan berdosa kerana kita meninggalkan solat tersebut.
Kita bincangkan tadi ada solat yang namanya i'adah, diulang balik solat yang telah dilakukan, dah sah dah solat tu. Tetapi kita ulang balik untuk mengejar pahala yang lebih sempurna. Dan ada pula solat yang dinamakan sebagai qada yang berlaku di luar daripada waktu solat. Ada solat yang qadanya ada excuse, ada yang tidak ada excuse. Ada yang diterima syariat dia punya alasan, ada yang tidak diterima alasannya dari segi syariat. Maka kita perhatikanlah kedua-dua bentuk ini bila kita hendak qada, dan tentu sekali jika solat itu ditinggalkan tanpa alasan yang diterima oleh syarak, wajiblah kita bertaubat juga. Kita bertaubat, memohon keampunan daripada Allah, kerana solat adalah tiang kepada agama kita. Takkanlah kita saja-saja nak meruntuhkan agama kita. Maka apabila kita meninggalkannya tanpa alasan yang diterima oleh syariat, bertaubatlah kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat. Salah satu daripada bentuk taubat kita adalah kita qada semula solat-solat kita, bayar semula hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baiklah, untuk menutup sesi semua yang telah kita belajar sebelum-sebelum ini, marilah kita mengamalkan satu doa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ketetapan kepada kita, kekukuhan kepada kita. Tetapkan hati kita semua untuk menjaga solat, untuk mendirikan tiang agama ini. Bukan sahaja untuk diri kita, bahkan zuriat keturunan kita, semuanya mudah-mudahan di kalangan orang yang menjaga solat. Doa yang saya maksudkan itu sebenarnya daripada Al-Quran, daripada surah Ibrahim ayat yang ke-40. Kita bacakan sama-sama doanya. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan, jadikan aku orang yang mendirikan solat. Begitu jugalah zuriat keturunan aku. Tuhan kami, terimalah, perkenankanlah doa kami. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kita taufik, mengurniakan kita kekuatan untuk menjaga solat kita dengan sebaik-baiknya. Di situlah letaknya keberkatan, di situlah letaknya ketenangan, kemuliaan dan kebahagiaan yang sebenar bagi seorang hamba. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita di kalangan orang yang mendirikan dan menjaga solat sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan. Kerana kita dah sama-sama habiskan sesi kali ini dengan baik. Jadi secara ringkasnya, daripada keseluruhan sesi ini, kita telah mempelajari beberapa topik penting. Topik apa yang kita belajar sebenarnya? Yang pertama, kita dah belajar memahami pengertian serta peranan solat sebagai tunjang kehidupan seorang Muslim. Yang kedua, kita dah belajar tentang penjelasan mengenai pensyariatan solat yang difardukan melalui peristiwa Isra' wal Mi'raj. Yang ketiga, perbincangan mengenai balasan meninggalkan solat serta kesan kelalaian dalam solat. Yang keempat, kita mengenal pasti waktu-waktu makruh solat. Kita dah belajar tentang membezakan antara larangan solat yang mutlak dengan yang dibolehkan dalam waktu makruh. Yang kelima, kita dah tahu dah melalui sesi menerangkan konsep ulang solat, i'adah solat dan qada solat, termasuk perbezaan antara i'adah, ulang solat dan juga qada solat. Kita dah selesai.